Okey, assalamualaikum. Selamat petang, selamat bersua kembali. Petang ni jam lebih kurang jam 4 petang lah. 4:15 petang. Sekarang ni kita berada di Pantai Pandan juga sekali lagi. Sementara masih cuti, jadi kita masih adventure sikit lah. Kita pergi ke Pantai Pandan untuk kali kedua. Yang mana kali ini kita di tempat yang majoriti lokal lah yang tahu tempat ni. Okay. Yang biasanya kalau orang-orang luar dia akan duduk yang satu video yang sebelum ni. Itu tempat memang ada parking kereta apa semua. Ini tiada. Ini jalan ni biasanya penduduk kampung yang pakai ni. Untuk penduduk kampung pergi ke laut. Tapi yang sebelah sana tu pun sungai tu yang ada bot-bot nelayan tu dia orang pakai sana juga. Sini pun dia orang pakai juga. Okey. Jadi kita pergi yang sebelah sini pula. Kita tak pergi sana. Sana Bukit Gondol tu. Blunge. Yang mana orang hiking apa semua tu di situ lah tu. Bukit Gondol tu. Tanjung tu, batu tu, situ ramai orang duduk situ. Biasanya pelawat-pelawat, pelancong atau datang ke situ bermandian di sana lah. Biasanya dong mandi di situ kalau orang datang. Tapi kalau penduduk kampung pun lebih kepada kesini lah. Depan ni kita nampak ada pukat-pukat nelayan ni. Tu masih ada lagi pukat tu. Ni tanjung yang sebelah ni. Dulu depan ni lebih ramai orang di sini ni. Di sini ada chalet, ada ni di atas bukit ni ada chalet apa semua. Dululah tahun 90-an dulu di situlah tempatnya. Paling ramai orang di Teluk ini, kawasan Batu ni paling ramai pelancong datang, pelawat-pelawat di sini. Tapi di sini ada macam apa? Homestay dia sekarang ni. Dulu tiada. Sekarang ada homestay. Tapi tak berapa orang ramai sini. Dia lebih kepada yang di sebelah tu, yang ramai orang datang. Tapi yang bukit tu ada homestay di situ dulu tahun 90-an dulu. Ada ramai orang di situ. Tapi sekarang macam sunyi sebelah sini lah. Tapi kalau geng-geng pancing dia lebih di Teluk Batu tu lah, di Tanjung Batu tu, Teluk pula. Tanjung Batu tu. Majoriti pemancing ada selalu datang situ memancing. Tapi itu cerita 10-20 tahun yang lepas lah. Tak tahu sekarang ni masih adakah lagi pemancing yang datang memancing gitu. Nenek pun dulu waktu masih budak lagi, masih sekolah rendah, kami selalu datang ke sini. Sebab ada keluarga di sini. Kami pakai basikal daripada Pekan Lundu tu, daripada kampung ke sini naik basikal. Hanya sekarang ni jalan dah jalan raya pun dah cantik, orang pun dah takkan naik pakai basikal. Tidak pun pakai motosikal di sini. Lagipun jalan tu tembus ke Kampung Blunge, ke Pugu. Dulu mana ada, dia sampai sini Pandan je. Kalau ada pergi Blunge pun dulu naik jalan ni lah, jalan kampung yang jalan pasir, jalan tanah. Di sini tiada ni lah. Kita begini saja. Okey. Air ni pasang ni. Ni ada chalet ni depan ni. Ini ada chalet di sini. Dulu di sana ada chalet, ada bukit tu. Tapi sekarang macam tiada sudah. Ini ada pukat-pukat nelayan lah. Ada turus kayu tu, ada pukat. Kena tangkap ketam barangkali. Kalau nak tengok orang ramai di situ, sana tu ramai tu orang di situ. Dekat batu tu. Tapi kita malas nak pergi situ. Video kita yang sebelum ni memang dah di situ. Jadi hari ni kita di sini.
Tapi itulah bila kita tengok ramai orang ambil, lebih ramai di sana lah daripada di sini. Mungkin kata orang kemudahan asas di sana lebih lebih ramai orang, banyak kemudahan asas di sana, yang mana pelancong dari luar yang bukan menginap pun boleh ada ada tempat tukar pakaian, yang ada ni apa namanya, ada tempat mandi lah, tempat membilas. Itu orang lebih suka ke sana barangkali. Jadi apa pun, semoga daerah ni akan pesat membangun tanpa mengabaikan tanpa mengabaikan benda-benda yang penting lah. Jangan hanya pusat membangun tapi banyak benda yang benda-benda penting diabaikan. Semoga pihak yang berkenaan ambil inisiatif memajukan lagi daerah ni dengan pelbagai perkara yang baik, yang positif lah, untuk kebaikan penduduk daerah Lunduk ni. Sebab di sini banyak tempat-tempat menarik, Lunduk banyak tempat-tempat menarik, pantai banyak, air terjun banyak, kata orang budaya tu banyak. Jadi kita boleh explore kita punya budaya di Lunduk ni dengan banyak kebaikan tempat-tempat menarik yang ada di Lunduk. Jadi agar pihak-pihak yang berkaitan tu nanti ambil inisiatif untuk memajukan lagi daerah ni tanpa mengabaikan kepentingan penduduk dan norma-norma orang-orang daerah Lunduk ni. Okey, sampai di sini saja video kita. InsyaAllah jumpa di lain-lain video. Selagi masih ada di Sarawak ni, insyaAllah akan ada video-video lain. Tapi kalau rezeki tidak mengizinkan, mungkin video ni insyaAllah akan disandarkan lagi. Okey, jumpa lagi, bye bye.